Korang tahu tak, ada satu laut kat dunia ni yang korang takkan boleh tenggelam walaupun tak reti berenang. Cuba teka, laut apa? Laut Merah atau Laut Mati? Jawapannya adalah Laut Mati. Tapi, kenapa kita boleh terapung macam tu je? A. Sebab air dia cetek sangat. B. Sebab kandungan garam yang sangat tinggi. C. Sebab ada magnet kat bawah laut. Jawapannya B. Kandungan garam kat sini 10 kali ganda lebih banyak dari laut biasa. Air dia jadi sangat tumpat, dense, sebab tu badan kita tertolak ke atas secara semula jadi. Tapi, jangan tertipu dengan nama dia. Walaupun dipanggil laut, sebenarnya ia adalah tasik masin. Dan sebab terlalu masin, ikan atau hidupan laut memang tak boleh hidup langsung kat sini. Korang berani tak nak mandi kat sini? Tapi hati-hati, jangan sampai air masuk mata, pedih dia lain macam. Next, nak saya bongkar rahsia alam mana lagi? Komen kat bawah.